Kalau nak percaya tak percaya tapi kena percaya juga. Iyalah. Daripada bomoh ke bomoh ni ada lah dah. Gitulah berat dia. Kalau ke bisnes ni memang tak lari lah. Yalah. So setakat ni kalau itu untuk perniagaan nasi kerabu ni lah. Penerimaan orang ni, adakah orang Melayu saja makan ke berbagai bangsa? Tidak. Kalau kata di kedai kita ni, penerimaan tu kata satu Malaysia lah. Satu Malaysia. India, Cina, Bangla semua ada. Tak selek. Tak selek kita. Tak selek kemah. Gitulah tak perniagaan makan ni tak. Itulah kalau bak mata merah ni ada. Perik benar tak? Ya betul. Kalau ini kita sideway lah sikit daripada segi bisnes tak. Ada efek sampai kau kesihatan kau orang? Ada. Efek kesihatan tu ada, tentulah. Berat. Cumanya okey. Selain daripada tu tak,